Satu lagi insiden melibatkan kesilapan pada jalur gemilang telah berlaku dan kali ini Kementerian Pendidikan sendiri menjadi perhatian. Apa benda ni wey? Baru-baru ini Malaysia dihebohkan isu bendera negara mereka ada yang kebalik lah, ada yang salah cetak lah dan lainnya. Negara yang satu ini masih sibuk ya guys, isu masalah identitas negara. Baik itu masalah bendera negara, bahasa kebangsaan, kebudayaan maupun etnisnya, ada-ada saja gitu. Yang namanya hidup ya tentu ada masalah dong, ya enggak? Apalagi di negara tersebut banyak merupakan kumpulan etnis, kebudayaan yang beragam, sifat pun berbeda gitu. Kita lihat nih kemarahan orang Malaysia perihal ini. Tak sampai 3 minggu, jadi lagi. Dan ini yang paling mengejutkan, terjadi dalam kementerian. Macam mana perkara macam ni yang melibatkan benda yang paling penting, yang paling dibanggakan, benda yang paling sensitif, dilepaskan dalam gambar macam ni. Kau bayangkan, apa benda ni kementerian ni? Kementerian ni buat apa sebenarnya ni? Hujung-hujung kau minta maaf. Ni kau nampak tak ATM tu, kalau bendera Malaysia tu macam mana disambut menjadi tinggi. Kalau bendera Malaysia ni tak ada nilai, orang tak heran. Masalahnya bendera Malaysia ni tinggi darjat dia, kau tahu tak? Tapi orang-orang macam ni senang-senang je mempertikai, memperlekehkan. Yang paling sialnya, hanya permohonan maaf saja, tak ada tindakan yang diambil kepada mereka-mereka ni. Betul-betul bangsat lah. Orang-orang yang bertanggungjawab yang hanya mampu diam dan terima permohonan maaf. Macam mana nih wey? Kalau dipikir-pikir ya, mereka itu kan orang berpendidikan gitu. IQ katanya di atas rata-rata. Tapi kok masalah bendera bisa bersalahan seperti ini ya? KPM kalau nak ajar semangat patriotik, jangan silapkan jalur gemilang. Dalam bulan ni, media dan expo bayi papar jalur gemilang tak lengkap. Sekarang KPM pun silap. Baru je mulakan inisiatif untuk memupuk semangat patriotik. Bagaimana kesilapan ni boleh berlaku dengan KPM sendiri? Alasannya AI generated. Tapi bila dah tahu AI pun boleh silap, bukan sepatutnya tugas manusia di KPM untuk semak sebelum papar. Atau sekarang memang kita harapkan AI yang jadi cikgu patriotisme. Jalur gemilang bukan sekadar hiasan latar. Ia simbol negara, lambang kedaulatan dan jiwa kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau KPM sendiri keliru, bagaimana nak harap pelajar kenal dan hormat bendera negara? Cadangan saya mudah je. Semua yang terlibat, pakailah lencana jalur gemilang setiap hari. Biar setiap kali pandang cermin, ingat balik bentuk dan rupa sebenar bendera kita. Jangan biar jalur gemilang jadi punca rakyat sakit hati. Biarlah jalur gemilang satu padukan kita rakyat Malaysia. Tapi guys, yang namanya juga manusia biasa, pasti pernah berbuat silap dong tanpa disengaja, ya enggak? Apalagi kejadian ini sangat memalukan dong tentunya. Hanya perkara bendera bisa salah seperti ini gitu. Apalagi masalah yang lain gitu guys, bener enggak? Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang. Aku tak faham lah, kenapa ada lagi yang masih cuai dengan bendera Malaysia ni. KPM pula hari ni memaparkan result SPM. Ada yang terbalik pula. Ya Allah, apa nak jadi ni negara kita ni? Lepas tu minta maaf. Apa nak jadi negara kita ni? Jadi gimana nih wey? Gara-gara hal seperti ini rakyat di sana marah banget loh. Kenapa enggak ya kan? Sekelas kementerian bisa salah gini, apalagi rakyatnya gitu. Satu lagi insiden melibatkan kesilapan pada jalur gemilang telah berlaku dan kali ini Kementerian Pendidikan sendiri menjadi perhatian. Kesilapan tersebut dikesan dalam laporan analisis keputusan SPM 2024 yang dikeluarkan hari ini. Kementerian telah mengesahkan perkara itu dan memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia. Mereka juga mengakui bahawa sebagai simbol kedaulatan negara, bendera kebangsaan tidak sepatutnya disalahgunakan dalam apa jua keadaan.
Tindakan serta-merta telah diambil terhadap individu yang bertanggungjawab dan siasatan dalaman sedang dijalankan untuk mengenal pasti punca sebenar insiden tersebut. Kementerian turut mengarahkan agar semua laporan yang mengandungi bendera jalur gemilang yang salah dikembalikan dan diperbetulkan dengan segera. Untuk rekod, sebelum ini, 2 akhbar berbahasa Cina dan sebuah syarikat dari Singapura yang terlibat dalam pameran di Malaysia turut menerima kecaman kerana memaparkan jalur gemilang tanpa lambang bulan sabit. Tapi guys, kayaknya Malaysia udah menerapkan nih rencana jalur gemilang bagi pelajar di sana supaya semangat patriotisme itu ada. Bener nggak? Semalam adalah hari pertama di mana semua murid di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia kena pakai lencana jalur gemilang. Setiap pelajar sepatutnya dapat 2 lencana. Tapi kan dekat komen video saya sebelum ni, ramai yang kata dapat 1 je. Yang ni juga. Ada juga first day pun dah hilang. Yang ni kenapa sampai rembat 4? Ada juga yang hantar gambar pakai 6 terus. Tapi saya husnuzon lah. Mungkin dia pinjam yang kawan dia punya untuk ambil gambar. Tapi kan masalahnya, yang dapat 1 tu kenapa? Bukan sepatutnya dapat 2 ke? Ke ada sekolah yang memang betul bagi 1 je? Kerajaan bagi yang jenis pin. Jadi mudah nak cabut pakai kad baju lain. Tapi ada setengah orang yang memang tak suka jenis pin ni. Antara sebabnya dia boleh rosakkan kain. Dan ada juga cakap sampai berlubang baju. Macam-macam. Jadi saya letak kat sini yang jenis magnet dan juga stiker. Nak yang jenis pin pun ada kat sini. Boleh standby lebih. Korang first day pakai lencana jalur gemilang ni, apa jadi? Cuba share sikit kat komen. Kalau saya sendiri, saya suka yang stiker. Iron je terus lekat. Ataupun yang magnet boleh cabut pakai balik. Korang suka yang mana? Sekali lagi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menzahirkan kegusaran terhadap beberapa insiden yang melibatkan kesilapan dalam paparan jalur gemilang, bendera rasmi negara yang menjadi lambang kedaulatan dan maruah kita semua. Kekilafan ini dipercayai berpunca daripada penggunaan teknologi AI untuk menghasilkan imej tersebut. Sama ada sengaja atau tidak, hakikatnya ia tetap menyentuh sensitiviti nasional yang tidak boleh dipandang ringan. Semua sedia maklum bahawa insiden ini bermula dengan... Ini bendera apa ni, Wabi? Bendera Malaysia. Cuba tengok sikit, cuba tarik sikit. Allahu Akbar, ha. So apa pesanan YB ni, Wabi? Cantik sungguh bendera tu. Apa ni? Saya pun tak tahu nak kata apa, speechless. Tapi inilah, bila kita tengok kan setengah-setengah puak ni, mereka marah dan sebagainya bila adalah geng-geng ni kibar bendera asing. Tapi ni bendera dia sendiri, bendera Malaysia sendiri, bila dah keadaan macam ni, tak kata apa. Tak boleh lah, jangan macam tu guys. Kan, tolonglah minta geng, mana-mana kalau nampak bendera Malaysia dalam keadaan yang lusuh, buruk macam ni, tukar sajalah boleh